Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kitab kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita sampai muka surat 162. Hadis yang ke-140. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'a wa kana aktharu khubzihum khubz asy-sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda pernah menahan lapar selama beberapa malam berturut-turut kerana tidak mendapat makanan untuk makan malam. Jenis roti yang mereka makan ialah roti syair, yakni gandum yang berkualiti paling rendah. Hadis oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dah ada Ustaz Azhar. Siapa? Baik. Kita boleh tengok program kita ni di pelbagai platform media sosial, daripada TT sampailah Muka Biru. Baik. Kita sebut tentang asya'. Asya'a maksudnya apa dia? Makan malam. Macam kita ni, Al-Barakah ni dinner lah. Kan? Kita tak sebut makan malam, kita sebut dinner. Jadi tuan-tuan ingat faham pula, dinner Nabi Muhammad ni beria macam kita ni. Jangan duk bayang pula makanan Rasulullah dan isteri Rasulullah. Macam kita ni kombang-kombang makan malam pun 3 lauk. Telur dada, telur rebus, telur kari. Jangan duk bayang macam tu. Makan malam kita ni tom yam 3 rasa. Sat lagi telur dada, sat lagi kailan. Itu simple lah tu. Asya'a, makanan Nabi ni simple. Kadang-kadang tak dapat makan. Sekali je sehari. Kadang-kadang tak dapat makan, tak jumpa makanan pun. Malam ni jangan kata. Dan kalau dapat pun makan, ialah roti yang dipanggil syair. Dan jangan tuan-tuan faham syair itu al-kisah. Maka tersebutlah kisah, bukan. Syair adalah roti tepung yang kasar. Ada yang kata yang tak diayak dan sebagainya. Roti kasar. Ada yang kata roti syair. Dia ialah roti yang paling rendah kualiti dia. Macam-macam lah. Tetapi kita kena ingat. Ulang balik. Kita kena ingat. Orang yang paling taat, orang yang paling menjunjung perintah Allah siapa? Siapa? Nabi Muhammad lah. Jangan kata kita pula. Nabi Muhammad orang yang paling menjunjung perintah Allah. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan, Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik-baik yang Allah berikan pada kamu. Allah perintah tak Nabi makan yang baik-baik? Takkan Nabi makan paling buruk? Faham Cikgu Cameron? Allah kata dekat Nabi, makanlah makanan yang paling baik-baik. Takkan Nabi makan yang buruk-buruk? Jangan bercanggah pula Nabi buat lain, Quran suruh lain. Maknanya makanan yang Nabi makan itulah yang paling bagus. Roti kasar. Apa dia syair? Roti kasar yang penuh dengan fiber.
Itu nama dia kasar. Sekarang kita makan tak roti yang ada fiber? Ada tak kita makan oat? Ada tak kita makan roti Bali? Ada tak kita makan roti oat? Itulah dia syair. Dan hari ni orang kata itulah roti yang terbaik. Jadi jangan kita duk kata Nabi ni lekeh. Ya. Ada hak Nabi buat, apa yang Nabi buat tu, itulah yang terbaik. Dan hari ni orang pakai duk sarapan dengan roti tu. Roti oatmeal lah, fiber meal lah, high fiber lah. Pasal apa? Kerana makanan itu menyerap benda-benda minyak dalam badan kita, benda yang tak elok, hak jahat dalam badan kita. Ada tak jin jahat dalam badan kita? Ada, nama dia kolesterol jahat. Tu jin jahat tu duduk merayak dalam badan tu lah. Rasa lemah lah. Tak tahu lah orang buat lah kot. Orang buat apa hang lah. Asal badan lemah, badan merayak, asal berat kat bahu tu. Tak tahu lah kot ada benda duduk atas bahu lah. Kesian dekat jin kena fitnah tak habis. Padahal darah awak tu tak elok. Darah awak tu pekat melampau. Maka makanan yang paling bagus untuk menghilangkan benda-benda yang tak elok tadi ialah makanan yang high fiber. Buah-buahan. Sebab buah-buahan mempunyai fiber yang bagus. Tapi sayang kita pula pergi buat jus. Bila kita ambil orange, cara sebut tu, orang Barakah memang sebut macam tu, orange. Ambil buah apple dan sebagainya, pergi buat jus tu buat apa? Bila kita buat jus, kita blend, kita tapih, kita minum air dia. Maka air buahnya terus berjalan dalam badan. Kalaulah ada fiber dia, fiber inilah yang duk serap, yang duk buang kolesterol, yang duk buang yang mana-mana tu. Sebab tu kalau nak makan buah, makan sahaja. Kalau nak makan buah, tak payah blend-blend. Tak payah makan orange juice, apple juice. A for apple. Makan apple saja. Itu lagi bagus daripada minum air dia. Sebab dia dah ditapih. Dah buang dia punya fiber dia tu. Jadi apa yang Nabi makan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Sama ada makanan ke, buah-buahan ke, roti ke, itu yang terbaik. Yang kedua, gandum. Rasulullah makan roti syair. Roti syair apa dia? Gandum. Gandum tu, kita kena ingat, mereka giling sendiri. Pernah tengok tak batu giling? Batu giling. Yang kita batu giling tu, yang di rumah kita tu, yang buat, yang hak dua tu, duk giling, apa nama? Cabai, rempah. Suami duk tengok isteri duk giling. Tak tahulah dia tengok apa. Pernah faham? Tak faham tu dah hantar. Tu nama dia batu giling. Dia batu giling hak tepung macam tu. Batu kisar tu. Jadi gandum dia tu dia tak campur. Gandum kita sekarang campur dengan klorok. Tu yang jadi putih. Yang ni yang kita tak mau. Nama dia gluten. Dia memutihkan gandum. Bila tepung tadi jadi putih, itu yang menaikkan bacaan gula. Menaikkan benda yang tak elok. Jadi, carilah tepung yang tidak ada pewarna tadi. Yang tidak ada benda yang memutihkan. Jadi macam mana Ustaz? Kami nak kisar sendiri ke? Terpulanglah. Carilah tepung yang tidak ada gluten. Ustaz, Nabi makan tepung gandum. Saya pun makan juga. Naik gula tak? Memanglah dalam gandum hang tu ada gula. Nabi tak ada naik gula apa? Sebab gandum sungguh. Gandum ori tu. Nak dapat kita yang tu susahlah. Kita bukan tanam gandum. Kita tanam bunga. Padi pun tak tanam. Bohong. Makcik tu kata padi. Bohong. Mana dia tanam padi? Dia tanam pokok bunga belakang rumah dia. Depan rumah dia tanam pokok bunga. Baik, hadis ke-141. Oh, Ustaz nak tanya.
Kalau kita tengok yang cari tepung roti ditulis yang tidak ada, yang tu kalau dia tepung biasa, saya tak sukalah. Saya kata pada tuan-tuan dulu, saya tak makan benda-benda yang putih. Roti putih. Roti putih. Jadi kalau roti tu tak putih, tak apalah. Kalau fiber tu dia tak ada putih kan. Dia warna brown. Makanan putih saya tak suka. Walaupun makanan putih tu dah campur dengan sos, jadi merah-merah sikit. Cabai-cabai sikit. Tapi dia warna putih. Kotiau, behon, laksa. Laksa saya makan kuah. Sebab tu kalau tuan-tuan bagi saya laksa, jangan bagi laksanya. Bagi kuahnya. Melainkan kalau laksa ke apa benda tadi dibuat tanpa pewarna. Tanpa peluntur tadi, Kak Tun, bleach tadi ni. Baik. Hadis ke-141. Nasi saya makan tak? Makan. Nasi saya makan. Semalam saya makan nasi ayam. Petang je makan nasi goreng pula dekat Bersaut. Hari ni bacaan gula saya 5.6. Cantik. Hari ni saya nak makan nasi lagi. Okay. Sebab apa? Sebab saya makan nasi bila nasi itu dah sejuk. Saya tak akan makan nasi yang baru keluar daripada rice cooker. Tunggu dia sejuk, Cikgu Cameron, baru makan. Baik. Sahlu bin Sa'ad pernah ditanya, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi, ya'nil juwara, faqala Sahlun ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طرى ثم نعجنه. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan roti gandum yang halus dan yang putih? An-naqi, tepung yang putih, yang halus, pernah tak Nabi makan? Yakni al-huwara. Nama dia apa? Al-huwara. Tepung putih, bersih. Dah si ayak dah. Nama apa? Al-huwara. Nama tepung tu. Faqala Sahlu, maka berkatalah sahabat tadi, nama dia Sahlu. Ma, tidak pernah. Ma, ra'a Rasulullah. Tak pernah yang aku tengok Nabi ni, an-naqiyya hatta laqiyallahu azza wa jalla. Dia kata, aku tak pernah melihat gandum halus dan putih. Rasulullah ni tak pernah tengok. Sehinggalah Rasulullah jumpa Tuhan. Laqiyallah azza wa jalla. Laqiyallah tu jumpa Tuhan. Apa makna laqiya? Jumpa. Apa makna jumpa? Wafat lah. Sampai ke mati Nabi ni tak jumpa tepung hak bersih cantik. Lain macam kita ni. Subuh sepi jumpa dah. Roti canai semua. Nah kat Syam. Dah cuti habis dah kat Syam. Sehat dah. Sehat dah. Nah? Alaihissalam. Cuti berapa hari? 2 minggu cuti. Bertunang ke apa kah? Lama cuti kok bertunang. Baik. Dia kata Nabi ni tak pernah tengok. Dia bukan macam kita ni. Tepung saja 3 kampit di rumah. 4 kilo di rumah. Masak tak lagi. Lalah bubuk. Nabi tak ada. Kemudian, faqila lahu hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak pada masa itu terdapat alat yang digunakan untuk menghaluskan gandum bagi lumat halus? Ada tak? Jawab Sahlu, kata dia, makanat lana manakhil. Masa tu mana ada lagi alat untuk mengisar gandum, bagi halus gandum, tak ada lagi. Maka kata dia, qila kaifa kuntum tasna'u bisya'ir. Habis itu macam mana kau orang proses tepung jadi syair? Macam mana kau buat tepung gandum ni? Campur dengan bali ni macam mana ni?
Qala kunna nanfuhuhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jibuhu. Kata dia, kami menampi sehingga kotoran-kotoran pada gandum itu hilang. Maka selepas itu barulah kami membuat adunan dia. Tu dia. Ayak. Dengan ayak, dengan tampi tu, ayak lah bahasa kita ni. Dengan ayak tu dia pecah sendiri dia gandum tu. Kulit tu pecah sendirilah. Lepas tu barulah kami pergi tumbuk dia. Barulah kami pergi kisar dia. Dia tak macam mesin sekarang ni. Keluar-keluar tu debu tu. Baik, hadis yang kita baca ini adalah sahih. Hadis keempat, 142. Okey. Hari ni seronok saya ni. Semalam 5.9. Kan. Kemarin dulu 6.2. Kemarin dulu 5.7. Sehat walafiat. Tu tak pakai spek. tak pakai spek pun. Itu nama dia kopi Al-Kazim punya. Ma akala nabiyullahi ala khiwanin wala fi sukur rujatin wala khubizalahu muraqqaqun. Qala faqultu liqatadah fa'alama kanu ya'kulun qala ala hadhihi as-sufar. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja. Jadi yang kita dah makan sekarang ni apa? Bid'ah. Along speaker ni dia tak membantu suara saya ni, mikrofon ni Along. Bagi sikit, kuat sikit Along. Oi. Mana dia tak? Ada Along. Along ni tak kahwin lagi. Jadi opah-opah makcik-makcik yang rasa ni boleh lah. Baik. Ma akalan Nabi SAW ala khiwan. Apa dia khiwan? Bukan haiwan. Khiwan tu meja makan. Kita meja makan saja 18 seater. Allah. Ujung sana, ujung sini. Boleh main bola. Kita hari ni pergi mana pun meja makan. Kemudian kita kata kita lah yang paling sunnah sekali. Padahal Nabi tak pernah makan di atas meja. Kita tak pernah makan meja. Kalau betul nak ikut Nabi betul-betul, makan. Duduk atas lantai. Lagi. Dan tidak pernah menggunakan piring kecil. Wala sukur rujatin. Dia tak pernah makan macam kita ni. Piring khas untuk kita. Baginda juga tidak pernah dihidangkan. Wala khubizalahu muraqqaqun. Tak pernah dihidangkan padanya roti daripada gandum yang halus. Kata Yunus bin Abu Furat al-Basri, seorang daripada pelapor hadis ini berkata, faqultu li Qatadah, aku bertanya kepada Qatadah, fa'alama kanu ya'kulun, bagaimana Rasulullah punya family makan? Maka jawab Qatadah, ala hazihi sufrah. Bahasa kita apa dia? Saprah. Sufar. Bahasa Melayu apa? Seprah. Nabi itu makan di atas hamparan yang dibuat daripada kain. Orang Melayu panggil apa? Seprah. Rupanya lama dah kita dah cakap Arab. Mana kain seprah ni? Kan dulu-dulu nak buat kenuri, panggil orang surau masjid, buat keluar kain seprah. Daripada hujung pintu dapur sampai hujung pintu depan. Itulah nama dia kain seprah. Anak-anak kita di belakang ni menatang. Apa dia tahu? Supra dia tahu. Nama dia Toyota Supra. Seprah dia tak tahu. Jadi kita kena ajar balik bahasa-bahasa lama, benda-benda ni. Rupa-rupanya Nabi pun makan di atas seprah.
Habis tu Ustaz, meja makan yang di rumah kita orang tu macam mana Ustaz? Adakah kita nak buang meja makan? Kalau rasa nak buang, mai hantar ke barakah. Mailah hantar ke barakah. Kenapa Ustaz? Sebab ramai di barakah ni jangan kata nak makan kena ada kerusi. Semayang pun atas kerusi. Boleh faham? Kalau semayang elok duduk atas kerusi, menteka darah duduk pula lain macam tu. Bila semayang pun atas kerusi, tu tandanya apa? Makan pun kena atas kerusi. Ada orang yang semayang, yang makan, tak boleh duduk di lantai? Boleh? Ada? Kena ada makanan tu duduk depan dia separah dengan perut dia atau dada dia. Pasal apa? As-sihat wal-afiat. Badannya besar. Kalaulah nasi tu, pinggan tu duduk atas lantai, agak-agak dia nak suap lagu nah. Dia tak nampak pinggan, dia nampak perut dia. Maka dia terpaksa tampung macam tu tak? Tengok P. Ramlee, cerita apa? Cerita Doremi. Kan Doremi sesat lautan tu. Dia selamatkan puteri buluh bambu tu. Buluh betung, buluh bambu pula. Kan dia pun selamatkan buluh. Aduh, tolong. Ini malam apa dah? Malam Jumaat lah. Jangan takut. Ingat tak Tompel cakap tak? Kan dia main harmonika tu. Makan satu, sekali. Cuba tengok P. Ramlee makan. Dia letak tak pinggan dia di bawah? Tak, dia tampung pinggan dia. Sebab apa? Sebab dia besar. Ada tak kita? Lagi sebut betul. Maka harus makan di atas meja. Tak salah, harus. Bukan sunnah, bukan wajib, tapi harus. Kalau kita kata, aku nak ikut Nabi, makan di atas lantai, seprah saja, silakan. Agak-agak apa soalan, pakcik boleh makan pakcik. Sebab itu, memahami sunnah. Nabi Muhammad makan menggunakan 3 jari. Makcik makan laksa 3 jari. Pi kenuri, jamu nasi Arab 3 jari. Bila nak habis? Yang Nabi makan 3 jari sebab makan roti. Dia main cubik tu. 3 jari, bukan dengan 5 jari. Kita hari ni 5 jari makan puluk durian. 3 jari tu cuba tengok Nabi makan apa. Yang ni orang hari ni terpaling sunnah. Kalau betul kau nak ikut Nabi punya sunnah, kau makan. Makan di atas lantai. Nama dia apa? Saprah. Sini sebut as-sufar. Melayu sebut saprah. Jadi pada zaman dahulu, majoriti kaum bangsawan Arab makan bermegah-megah. Ketika makan menggunakan meja supaya kepala dapat mendongak ke atas. Atau menggunakan piring kecil yang disandarkan di atas meja dan makan sambil bersandar. Yang itu Nabi larang. Nabi larang kita ni makan bersandar kat kerusi. Jangan sambil makan duk, macam kita duk tengok TV, duk atas sofa tu ngap. Jangan. Nabi tak bagi. Nabi suruh kita ni bila makan tu tunduk ke depan. Bila kita makan di saprah, kepala kita tunduk tak? Perut kita tekan tak? Bila perut kita menekan, maka kita makan tak banyak. Bila kita sandar, kita ke belakang. Perut longgar tak? Tu yang masuk kepala kambing, kepala ayam, kepala orang semua dia masuk. Boleh faham? Kenapa Nabi melarang kita menyandar? Yang kedua, bila kita menyandar, menjadikan makanan tak turun. Kita akan jadi sengkak. Telan air 4-5 gelas lepas tu, tak mau turun. Dia rasa macam silap masuk rongga kan nasi aku ni. Sebab apa? Sebab kita menyandar. Bila kita bongkok, kita akan tunduk ke bawah. Orang Arab yang kaya-kaya dulu, dia suka tegak. Dia tak akan tunduk pada makanan.
Tu. Kemudian, mereka bersombong-sombong dalam hal makanan. Sekarang macam tu jugalah. Kita pun tiru. Meja, kursi, sudu. Cara layan, cara sudu. Cara buka pisang. Buka pisang pun guna gerpu. Punya susah. Punya malah. Buka, potong sikit. Mai orang kampung buka, ngap-ngap senang lah. Oh, kita pula gaduh. Susah betul. Nak buka udang tu pun susah. Lah kita orang kampung tarik. Siap bunyi lagi. Seruk. La ilaha illallah. Tu suka bermegah-megah dalam bab makanan. Hadis yang sahih. Ada yang tanya, Ustaz minum kopi ya? Ya, saya minum kopi ni ala Kazim ni 1 hari setengah. 1 kotak ni saya boleh habis sebulan. Pasal apa Ustaz? Jimat. Kena 1 hari 1 seset, 10 hari habis lebuh duit Ustaz ni. Jadi saya minum 1 hari. Saya pagi ni belum minum. Saya minum lewat. Setengah gelas, setengah. 1 mak, setengah. Saat lagi, setengah lagi. Maka sehari saya dapat, sebulan saya dapat sekotak dengan kopi ala Kazim. Tadi ada orang tanya ni. Lagi Ustaz makan apa? Saya makan nasi sehari sekali. Siang sahaja. Kalau saya lapar sangat, baru saya makan petang. Macam semalam saya makan petang lah, sebelum 6.30. Lepas tu malam tadi tak ambil apa lah. Malam tadi saya minum air. Okey, tak hypo tak? Setakat ni tak ada lah hypo. Ya. Alhamdulillah. Baik, kontrol. Kita boleh kontrol. Baik, hadis ke-143. Masruq berkata, Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari aku melawat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ni bila Nabi wafat, muda lagi tak orang ni? Muda lah. Nah, kahwin dengan Nabi pun, Aisyah ni pun muda. Bila Nabi wafat, mak kita lah. Aisyah ni kita panggil mak kita lah. Ummahatul mu'minin. Mak kepada orang beriman. Bila ada orang, satu orang, dia tengok Nabi Muhammad, dia tengok Siti Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Dia kata kalau Nabi mati ni, boleh ambil isteri dia ni. Ada yang cakap macam tu. Dengan Nabi bercakap, tapi dia tak kata depan Nabi lah. Duk nyembah kawan-kawan lah. Kalau Rasulullah tak ada ni, boleh ambil isteri dia tu. Cakapnya turun perintah Allah. Kamu jangan duk gatal. Duk teringin dengan isteri Nabi, nak ambil isteri Nabi. Jadi isteri kamu, lepas Rasulullah wafat. Oh, tu dia orang jantan ni. Nah, bukan kata zaman sekarang, zaman dulu pun ada lagu tu. Zaman dulu, tengok isteri orang tengok, yang ni kalau mati laki dia ni ada harapan ni. Itulah manusia. Maka bila wafat Rasulullah, Aisyah ni muda. Tak nikah. Haram nikah dengan isteri-isteri Rasulullah. Mereka itu layaknya dengan nama mak kita. Jadi apa yang isteri Nabi ni buat lepas Nabi wafat? Macam akak-akak ni lepas suami wafat, suami mati, akak buat apa? Ada yang makan pencen, duduk sajalah, pencen dia lah kan. Alhamdulillah lah, ada makan pencen. Makan pencen laki, tak menikah pun sudah. Takut pencen hilang, dululah. Dulu orang minta tak maulah. Esok nikah lain, pencen lain tak dapat. Allah dapat tak kalau nikah lain? Dapat. Tapi yang akan datang ni tak ada pencen lah kan. Ada orang lepas laki dia mati, dia meninggal nasi lemak. Ada orang lepas suami dia mati, lagi lawa pula daripada sebelum suami dia mati. Waktu suami hidup selekeh lah. Pas jadi Kak Jan ni lah. Ya Allah. Oi. Dia make up. Akhirnya laki-laki pun jadi make up.
Tu. Ada yang pergi meniaga, ada yang ini, ada. Cuba kita tanya pula, isteri-isteri Nabi, lepas Nabi wafat, mereka buat apa? Yang ni yang kita tak belajar ni. Yang kita tak belajar ni. Siti Aisyah buat apa? Zainab buat apa? Saudah buat apa? Hafsah buat apa? Siapa isteri Nabi yang paling awal mati lepas Nabi wafat? Siapa isteri Nabi yang paling panjang umur dia? Tak habis lagi kita ni. Ni baru baca sikit. Belum baca lagi isteri-isteri Nabi ni. Adakah mereka ni jual nasi lemak? Adakah mereka ini dihalau? Adakah mereka ini berada pada kedudukan yang baik? Jadi insya-Allah habis kitab ni, kalau ada rezeki kita baca pula. Apa yang isteri-isteri Nabi buat selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fada'at li bi ta'amin. Aku menawarkan kepadanya ta'am. Apa dia ta'am? Makanan. Wa qalat, dan berkatalah Siti Aisyah, ma ashba'u min ta'amin. Aku tidak pernah makan sehingga kenyang. Ma ashba'. Ashba' ni kenyang. Ma tidak pernah. Tidak pernah aku kenyang. Min ta'amin. Bila aku makan. Itu kata isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Fa'asya'u an abkiya ila bakayat. Baki itu. Apabila aku dapat makan sehingga kenyang, aku selalu menangis. Sebab dapat makan kenyang. Allah. Bayangkan. Bila dapat makan kenyang tu menangis. Kita pula bila tak makan menangis. Siti Aisyah pula bila makan menangis. Seronoknya dapat makan. Oh, boleh bayanglah. Kita ni pula ke makan tak pernahnya tak ada. Dalam beg tu, kari pap, cucu Jawa, cucu penderam. Dalam poket pun ada. Loh, ada lagi kari pap. Punya banyaknya makanan. Tu pun duk menangis lagi. Makanan tak cukup. Tak jadi isteri Nabi ni. Dia kata, aku ni menangis bila aku dapat kenyang. Bila aku dapat makan sedap, aku menangis. Ya Allah, kenapa menangis? Qultu lima, kenapa hang menangis? Qalat azkurul halal allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku teringat bila Nabi meninggal dunia. Wallahi, demi Allah, ma syabi'a min khubzin wa lahmin. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah makan roti dan daging marrataini fi yaum. 2 kali dalam satu hari. Aku duduk dengan dia. Aku tak pernah tengok Nabi ni makan marrataini, 2 kali. Baik roti ke, baik daging ke, hak tu je sekali. Tak, Ustaz, Nabi ni miskin ke Ustaz? Nabi ni menolak dunia ke Ustaz? Nabi ada pendapatan dia. Maksud pendapatan tu sumber. Tapi apa yang dia ada, dia bagi ke orang. Dia utamakan sahabat, dia utamakan umat dia. Dia bukan macam kita. Kita utama kita dulu. Lepas kita dulu, anak beranak. Nabi tak. Siapa datang minta bagi. Sampai dia pun terlepas. Kadang-kadang makanan yang nak disuap tu pun bagi ke orang. Dapat orang bagi dekat Nabi satu bekas susu. Dipanggilnya semua orang datang minum. Bayangkan. Dapat satu jug daripada susu. Dipanggil semua orang di masjid minum. Kita pula, bila dapat tu, sorok-sorok masuk dalam rumah. Rumah teres. Takut orang nampak. Beli durian. Boleh sorok durian, tapi yang tak boleh sorok bau. Allah, sorok pada makcik sebelah. Beli durian 2 biji, senyap-senyap masuk. Macamlah tak bau satu pondok. Sebab tu kita ni duduk di pondok, apa-apa pun
Kongsi-kongsi. Sama-sama. Share beli durian. Masa Sarawak depan rumah. Yang kawan ni beli pulut. Kawan ni beli santan. Kawan ni beli ikan masin. Kawan ni beli pinggan. Kawan ni basuh pinggan. Akhirnya jadi seronok lah. Jadi seronok. 10 orang duk masak. 10 tu picit doktor 18. Cik manis semua 18. Apa yang penting kerjasama tuan. Hadis ke 144. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti syair atau roti Bali yang jenis gandum yang kualitinya paling rendah. Sampailah kenyang 2 hari berturut-turut sehinggalah Nabi wafat. Itulah makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ke 145. Saya seronok duk baca komen dalam TT ni, pakat duk bergaduh semua ni. Nah. Kalau kau tak mau dengar, kau boleh tidur. Nampak tu. Okey, dahsyat ni. Kalau rasa nak dengar kuliah, dengar. Kalau rasa tak nak dengar, bukalah yang lain. Banyak TikTok lain lagi. Okey. Ni budak-budak baru naak ni. Okey. Dia tak boleh tengok orang kuliah, tak boleh tengok. Sehari kita menyanyi, salah juga. Mengajar, salah juga. Ni hati dalam hati dia busuk. Seulang balik. Hati busuk. Hati busuk, kotor, akan keluar dah. Perkataannya pun kotor. Kamu ni Islam ke apa? Dah bergaduh sama-sama mereka. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Makcik ni di rumah, ada nama dia, Teko. Sebut elok-elok. Takut silap. Teko. Dalam teko tu, ada teh. Bila kita tuang dalam cawan, dia keluar apa? Dalam teko tu, kita bancuh teh. Kita tuang dalam cawan, dia keluar apa? Ialah air apa? Air teh lah. Apa yang ada di dalam? Yang itulah yang dia keluar. Dalam tu ada susu. Bila kita tuang jadi apa? Dalam teko tu ada susu. Bila kita tuang jadi apa? Susu, jangan sebut teh pula. Dalam teko tu ada kopi. Bila kita tuang jadi apa? Kopi lah. Dia takkan jadi Milo pula. Begitulah dalam hati. Kalau kotor, perkataannya yang keluar kotor lah. Kalau hati tu bersih, perkataan yang keluar bersih lah. Sebab itu berhati-hati dengan apa yang kita cakap. Apa yang kita tulis. Dia adalah benda yang berada di dalam hati kita. Nak tengok hati bersih, hati kotor, cuba tengok apa yang dia tulis dalam komen. Nak tengok hati bersih tak bersih, tengok apa yang kita cakap. Percakapan kita baik je. Baik je. Perkataan kita, pemandangan kita baik. Macam kita, lalu dekat satu tempat, bau busuk. Kita nampak bangkai seekor. Busuk tak? Busuk. Bangkai kambing. Pekuk hidung tak? Busuknya kambing sapar ni, tak reti bercakap ke apa-apa. Tak reti tanam ke apa. Busuk gila. Orang yang baik, dia tengok bangkai tu, dia diam je. Walaupun bangkai, dia kata, kambing ni dah mati. Memang jadi bangkai. Busuk. Tapi cuba tengok, pada bangkai tu, bangkai kambing tu, apa yang ada? Gigi. Gigi kambing. Putih tak? Putih. Cuba tengok ke bangkai tu. Walaupun dia bangkai, tapi gigi dia putih. Orang yang baik, dia tak tengok busuk orang. Orang yang baik, dia tak tengok
benda yang tak elok pada orang. Orang yang baik dia tengok apa yang baik pada busuk orang. Bangkai tu busuk tapi dia tak nampak. Memang dia tahu busuk tak? Tahu tak kotor? Tahu. Tapi ada tak benda yang baik pada dia? Yang baik pada dia ialah putihnya gigi bangkai. Cuba kita macam tu. Kita hari ni bila tengok pada benci pada orang, seluruh keturunannya aku benci. Menangis konon. Menangis konon. Laki-laki tak tahu malu. Sudahlah kahwin dengan anak orang, satu sen wang tak keluar. Malah anak aku ke seksa sampai mati. Nampak? Jahat tak makcik tu? Oh, jahat. Tapi dia lupa cucu dia benih pada jantan tu. Cucu yang dia duk timang, cucu yang dia duk dokong, cucu yang dia duk kata sayang. Siapa bapak dia? Kasim Selamat. Buruk-buruk Kasim Selamat pun, dia bapak pada cucu awak. Kenang yang tu. Tapi kita hari ni tak kenang dah. Bapak tak bapak, cucu tak cucu. Kalau aku dah benci seluruh keturunannya, aku benci. Buat bakal menangis di sini. Pergilah menangis di kelab malam sana. Oh. Kalaulah kita ni hati kita bersih. Memang anak aku dengan menantu aku ada masalah. Tapi menantu aku itu adalah bapak kepada cucu-cucu aku. Jadi tuan-tuan cuba simpan dalam hati benda macam itu. Macam tadi saya kata, memang bangkai itu busuk. Kalau hang tengok dia memang busuk. Tapi ada tak sisi yang baik pada dia? Walaupun dia busuk dah jadi bangkai. Tapi tulang dia putih. Gigi dia putih. Janganlah duk tengok kotor semua orang. Tengok pada juga kebaikan. Macam tadilah Kasim Selamat. Janganlah duk tengok jahat saja Kasim Selamat. Tapi bukankah dialah yang menjadikan anak awak tu mengandung? Dapat pula cucu. Ini bahasa yang kita kena faham. Nak menilai hati seseorang, tengok apa yang dia cakap, tengok apa yang dia buat, tengok kalau zaman sekarang ni, tengok apa yang dia komen. Di situlah kita dapat menilai langau ke, busuk ke, lalat ke dan sebagainya. Okey? Baik. Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Nabi tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah makan roti gandum halus sehinggalah Rasulullah wafat. Habis. Jadi ustaz, saya nak buangkan meja makan ustaz? Tak bayar. Makanlah. Tapi kalau kita sihat, badan cantik, makanlah di lantai lebih tawaduk. Makanlah di atas saprah tadi lebih merendah diri. Makanlah di atas meja tu lebih menjadikan badan kita ni mencukupkan makan pada benda yang cukup pada usus kita. Bukan dibuka, dikembangkan dada. Dipermudahkannya makan sampailah terlupa nak berhenti makan. Baik. Kita masuk seterusnya. Bab berkenaan dengan lauk yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-146. Aisyah melaporkan Rasulullah berkata, "Ni'mal idam al-khallu." Al-idam maksudnya apa? Lauk. Okey. Orang Melayu panggil apa? Idaman. Lauk idaman. Inilah yang saya idamkan. Bahasa Melayu tu. Ambil pada bahasa Arab. Dam. Idaman. Ni lauk ni. Bahasa kita ni. Apa lagi lauk? Maknanya makanan. Sebaik-baik lauk ialah al-khallu. Cuka. Dalam hadis yang lain, ni'mal udmu awil idamu al-khallu. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik lauk ialah cuka. Cuka apa? Cuka apa? Cuka makan lah. Ini belasah juga getah pula. Okey. Hadis ini adalah hadis yang sahih.
Makna makanan yang bercampur dengan cuka. Orang kita pula, oh tak boleh makan Ustaz, saya GERD. Saya kata dah, yang Nabi makan tu semua yang terbaik. Dan Nabi kata cuka lah. Saya tak boleh makan Ustaz. Cuka ni, bukan cuka tu yang jahat. Perut awak tu yang jahat. Allah jadikan perut kita sebaik-baik kejadian. Waktu dulu, waktu awak muda, waktu awak budak, waktu awak sihat, awak makan apa? Saya kata banyak kali dah, awak memakan makanan yang merosakkan. Allah tak akan menciptakan durian yang merosakkan. Buah rambutan tak merosakkan, buah pelam tak merosakkan. Yang kita rosakkan makanan, awak belajar. Sambil belajar, sambil baca buku, cuba tengok makan apa. Cuba tengok anak-anak kita waktu duduk study tu. Makan jajan. Jajan tu campur apa? Bila habis universiti, jadi sakit lah. Semua instant. Makanan segera, makanan yang diprocessing. Processing food. Sebab apa? Sebab nak cepat. Mak pula duduk jauh. Duduk pula rumah sewa bujang asrama. Malam-malam baca buku. Yang mana faham? Tak faham sudah. Boleh faham? Yang mana faham? Tak faham sudah. Oh, faham makcik tu. Kita duk makan MSG. Kita makan jeruk. Malah pergi turun pejabat. Bila malah turun pejabat pergi kantin malah. Makan makanan jeruk. Jeruk tadi asid. Asid dia makan tak? Habis awak punya usus awak. Habis nipih perut awak. Sekarang bila perut bermasalah, bila makan, tak boleh. Tak boleh apa? Nabi makan kurma, Nabi makan cuka, Nabi makan labu, Nabi makan tembikai. Nabi makan benda yang baik-baik. Saya tak boleh makan kurma Ustaz. Makan, tak boleh tidur saya. Bukan kurma yang salah. Perut awak yang salah. Kerana apa? Berpuluh-puluh tahun awak makan benda yang tak sesuai. Yang direka, yang dicipta dalam kelang. Yang ini yang saya cakap, di sekolah-sekolah, kita kena ajar budak-budak tadi pemakanan yang sihat. Janganlah duk jual jajan. Ni budak kecil, kita pun tak tahu dia makan apa. Yang kita tahu dia makan apa bila tercekik budak tu. Cekelat getah apa tau. Makan-makan cekik mati budak tu. Ya, sebab kita nak mudah. Dulu mak kita banyak masa nak bagi makan anak cucu, dia bagi makan moi. Lenyek lah nasi tu. Lenyek buat bubur. Sebab dulu mak tak ada kerja. Mak boleh buat masak banyak-banyak, campur carrot. Campur ubi, campur itu, campur nak bagi anak makan. Sekarang mana sempat. Makan pagi-pagi benda yang bukan-bukan. Dulu mak tak kerja. Bolehlah. Buat masak. Pagi-pagi buat bubur. Saat lagi buat kanji bagi anak tu makan. Sekarang tak sempat dah. Umur 2 tahun anak jadi masalah. Jadi jangan kita kata, Ustaz saya tak sesuai makan cuka. Tak elok pada saya Ustaz. Bukan tak elok. Awak telah merosakkan perut awak tu. Baik. Dia campur. Sebab tu cuka ni dia campur dengan buah-buah. Ada dia panggil cuka apple. Cuka apple nama apa? Orang putih panggil apa? Okey. Cuka tin tu. Dia campur. Kan orang Arab dia suka makan buah-buah tu, dia campur dengan cuka. Bukan tu belasah masam tu. Itu minyak zaitun. Katun. Minyak zaitun.
Okey. Baik, Nu'man bin Bashir berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyukum wa ma yajidu minad daqal ma yamla' batnahu. Baik. Bukankah kamu semua dapat minum dan makan minum sesuka hati kamu? Padahal aku pernah melihat Rasulullah tidak mempunyai apa-apa pun makanan di rumahnya untuk mengisi perutnya walaupun sebiji kurma kering. Walaupun sebiji tak ada di rumah. Oi, kita kalau jadi isteri macam tu, minta cerai, tak mau lah. Tapi tak, isteri-isteri Nabi ni setia, taat. Sebab apa? Target kita adalah untuk akhirat. Nasi lemak sedap, alhamdulillah. Banyak pilihan. Ada dipanggil cukotin, delimotin, apple tin, enzyme tin, mengkudu tin, larut tin, cangkak tin, cangkak belingkau tin. Itu kelang, Ustaz. Kelang apa nama? Lombong. Larut tin. Ni kampung Larut Tin. Saya duduk mengajar dulu ni. Larut Tin lama dulu. Kampung A18 dekat Sungai. Itu namanya lombong. Yang kita bincang sekarang ni ialah cuka. Jangan salah faham pula. Baik. Apa dia? Cuka nipah. Buat. Orang dulu-dulu mana ada makan gula putih. Orang dulu-dulu semuanya manisan semula jadi. Daripada niranya. Daripada gula Melaka, gula tebunya. Mana ada proses. Ustaz, gula kita sekarang pun tebu, Ustaz. Tang mana hantaran tebu, main cerita? Main cerita. Gula putih sekarang ni, buat pada tebu ke? Belum kau, semua kilang. Dah ubah lah. Larat nak tanam tebu. Main hebat, main. Ladang tebu di Malaysia ni mana? Di Brazil, tang mana? Satu dunia nak tanam tebu. Daripada proses dah. Sebab tu sekarang ni banyak benda yang sintetik belakang. Tak lama lagi beras pun tiruan. Telur pun tiruan dah. Larat nak beranak ayam tu. Larat ayam tu nak beranak entah. Ayam telur bukan beranak tu. Ya nak makan tu ngop. Ya Allah. Ya nak masak padi beras tu berbulan. Ayam tu nak telur berbulan. Dia nak makan seminit je. Maka keadaan makanan yang terlalu tak cukup, akhirnya orang ambil jalan mudah. Diprosesnya daging. Daging tiruan. Diprosesnya telur, jadi telur tiruan. Yang ni yang kita takut. Bukannya kentang. Kita ingat kentang goreng. Rupanya tepung biasa diproses macam kentang. Kita pun beli ngap. Patut dia punya potongan dia sama. Kalau awak keluar tong tu elok baris pergi ke atas. Maknanya dia diproses. Ini nama dia processing food. Nak makan kentang, makan sungguh. Ambil kentang, potong nipis-nipis, pergi goreng. Itu bagus. Ubi kentang, ubi kayu, ubi keledek, semua bagus. Tapi mari pada kita, tak boleh. Pulang lah makcik. Orang dulu semua makan ubi kayu. Dia kata, kau makan ubi kayu, perut boroi. Tak, awak telah merosakkan perut awak. Jadi kita dah tua-tua nak kata apa lah. Dah kita makan segala makneka. Untuk cucu cicit kita yang baru-baru ni, tolong jaga elok-elok tentang pemakanan kita. Berhati-hati supaya kita punya perut, kita punya usus elok sampai kita mati. Maka Rasulullah mengajar macam mana cara makan yang elok. Tandakan di situ. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik, wallahu a'lam. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan kopi ala Kazim, insyaAllah tuan-tuan boleh tekan saja beg kuning di bawah ni bersama dengan MC Holding, insyaAllah dengan harga promosi insyaAllah. Sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.